Pada hari ini saya menyatakan di hadapan Yang Arif bahawa saya menolak permohonan perceraian yang dilakukan oleh Datuk Nora Arifin terhadap saya, dan saya tidak bersetuju dengan permohonan itu kerana saya masih menyayangi perkahwinan ini dan saya masih mahu mempertahankan perkahwinan ini. Dan sebagaimana kita semua juga tahulah, dalam kehidupan rumah tangga ni, lebih-lebih lagi rumah tangga yang ada macam ada monogami, ada poligami, jadi tentulah ada pasang surutnya, benda tu banyak terlibat. Tapi sebagai ketua keluarga yang masih sayangkan perkahwinan ini, saya tidak bersetuju. Saya nak tambah kat sini, ini amat sesuai untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah. Ini amat sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa. Boleh refer balik ni, surah An-Nisa ayat 128, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wasulhu khairun. Dalam apa keadaan pun, maka perdamaian itulah adalah yang terbaik dan lebih baik daripada bercerai-berai dalam kehidupan berumah tangga. Begitu juga dalam Islam, saya nak tambah maklumat, ada perkahwinan ni sebenarnya lah, kalau boleh kita elakkan bercerai sebenarnya. Kerana memang dalam kitab-kitab para ulama pun dia sebut akad nikah tu, dia sebut, kalau dalam bahasa Arab dia sebut aqdul umur. Aqdul umur tu maksudnya kontrak seumur hidup. Jadi kalau tidak ada alasan yang munasabah, lebih-lebih lagi kita masih ada rasa sayang pada isteri kita, dan kita pun boleh rasa isteri tu sayang pada kita. Dan saya cakap dalam konteks diri saya lah, mana dalam kehidupan berpoligami ni tentu ada cabaran-cabaran yang mungkin ialah memanglah, mana ada, selalu orang duk sebut tu, mana ada apabila isteri pertama mendengar suaminya berkahwin, nombor dua, nombor tiga, dia akan buka tangan dia, welcome to my house. Tentu tak ada benda tu, tak berlaku, sebab fitrah wanita tak ada, saya percaya. Jadi tentulah ada juga pasang surutnya. Tapi buat masa sekarang, berdasarkan pemerhatian saya yang ikhlas di depan tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak saya sebut macam ni lah, keluarga pertama saya sudah pun menerima kehadiran, sudah pun menerima lah perkahwinan saya dengan Datuk Nora, dan mereka pun tidak komplain apa-apa. Yang penting saya lihat keluarga pertama saya mengharapkan macam peraturan hidup, bukan peraturan, plan hidup saya dengan mereka tu tidak berubah. Saya akan pertahankan perkahwinan ini kerana kita faham perkahwinan ini adalah benda yang baik, dan sama ada suka atau tidak suka, saya ada isteri pertama, saya ada isteri kedua. Isteri pertama ada kelebihannya, isteri kedua ada kelebihannya. Tapi yang jelasnya, bila saya berkahwin dengan Datuk Nora, banyak, kalau bahasa Arab dia kata fawaid diniyah, banyak manfaat keagamaan yang saya rasai sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang yang mungkin saya selalu berceramah di sana sini. Ada kebaikannya. Jadi itu kebaikan itu yang kita nak ambil. Apapun takkan ada benda yang sempurna lah. Kalau nak cari kalau isteri nak cari apa kelemahan suami, kita nak cari apa kelemahan isteri pertama, apa kelemahan isteri kedua, sampai bila-bila pun tak habis, sebab semua orang akan ada kelemahan masing-masing kan. Jadi kita cuba pertahankan benda yang baik.